Sejak kebelakangan ini, nama Nabil Ahmad dan Nur Fazura tiba-tiba jadi bahan cakap-cakap netizen. Ada yang buat andaian hubungan mereka sudah tak macam dulu. Ada yang kata nampak dingin. Ada juga yang cuba kaitkan macam-macam. Tapi bila Nabil sendiri buka mulut, ceritanya jauh berbeza. Nabil yang kini berusia 43 tahun jelaskan, semua itu cuma persepsi orang luar. Katanya, dia sendiri tak baca komen di media sosial sebab memang tak ada account threads. Bagi dia, menjaga kesihatan mental lebih penting daripada layan spekulasi yang tak tentu hala. Dia dengar ada pihak cuba melaga-lagakan, konon nak bagi orang lain nampak macam ada masalah. Hakikatnya, bila mereka berjumpa depan-depan, semuanya okey saja. Boleh gelak ketawa, boleh bekerja macam biasa. Tak ada pun suasana tegang seperti yang digambarkan. Nabil kongsi perkara itu masa ditemui pada sidang media pelancaran lagu raya terbaru Nabila Razali berjudul Tak Sabar Nak Raya yang berlangsung di Pusat Konvensyen Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. Di situ, dia nampak tenang bercerita tentang hubungannya dengan Fazura. Katanya lagi, hubungan profesional mereka memang tak pernah bermasalah. Malah ada masa dia sendiri terlupa yang mereka pernah buat program bersama sebelum ini. Bila video lama dimainkan semula, baru dia sedar rupanya dulu mereka agak rapat. Dan bila berjumpa semula sekarang, semuanya berjalan lancar seperti biasa. Dalam masa sama, Nabil turut disentuh tentang gosip yang melibatkan Fazura dan Kuih Haidar. Kemunculan mereka sebagai duta jenama pakaian buat ramai mula berteka-teki. Nabil tak berani nak ulas lebih. Katanya, dia sendiri tak pasti sejauh mana hubungan itu. Tapi sebagai kawan, bila nampak sesuatu yang berbunga-bunga di set penggambaran, dia cuma tumpang gembira. Pada dia, yang penting, apa yang terlihat di sebalik tabir nampak ikhlas. Kadang-kadang, apa yang kita nampak di media sosial tak sama dengan realiti. Persepsi boleh dicipta, cerita boleh diputar. Tapi hakikat sebenar, hanya mereka yang lalui saja tahu. Pada pendapat anda, adakah netizen terlalu cepat membuat andaian bila melihat sesuatu di media sosial atau memang selebriti tak boleh lari daripada spekulasi? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.